Apa buku yang terbaik untuk saya baca kalau saya nak mula simpan emas? Okey, bagus soalan tu. Baik, ada buku kat tangan saya ni ialah buku daripada tulisan mentor saya, Buku Wang Emas daripada Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Buku ni saya dah khatam berkali-kali. Dia ada ceritakan secara terperinci kenapa kita perlu simpan emas. Dalam buku ni diceritakan secara terperinci apakah manfaat-manfaat yang kita akan dapat dengan emas. Okey, saya baca sikit. Pertama, manfaat emas terhadap kewangan. Emas boleh dijadikan sebagai forgotten saving. Yang kedua, emas sebagai simpanan kecemasan. Yang ketiga, emas untuk menutup kebocoran wang. Yang keempat, emas sebagai simpanan dalam jangka masa panjang. Yang kelima, emas sebagai backup belanja hangus kita. Yang keenam, emas sebagai modal pusingan bisnes. Yang ketujuh, emas penyelamat ketika kejatuhan mata wang. Sekarang ni kan kita tengok ekonomi tak apa nak stabil. Kenapa harga emas naik tinggi sangat? Sebab sebenarnya bukan harga emas yang makin mahal, tetapi duit kita yang semakin jatuh nilai dia. Yang ke-8 ialah emas sebagai duit ketika gawat. Itu contoh-contoh yang dapat saya berikan secara sneak peek lah untuk anda yang baru nak bermula dengan simpanan emas. Ada banyak lagi. Saya yakin orang yang baca buku ni dia akan jadi lebih pandai tentang simpanan emas ini, dan juga yang terpenting sekali, dia akan mula simpan emas dan tak mahu dah simpan duit. Sebab apa? Banyak sangat manfaat untuk simpanan emas, tapi duit pun kena ada juga untuk tempoh dalam jangka masa pendek lah. Dalam jangka masa panjang, emas lebih bermanfaat dan juga lebih menguntungkan. Kalau anda nak mula simpan emas dengan Public Gold pada hari ini, tengok saja profil saya, kemudian tekan butang sign up. Saya akan bantu untuk dapatkan emas-emas, item-item dinar seperti ini ataupun gold bar 1 gram ini, sehinggalah anda boleh dapat pegang sendiri kat tangan macam